Kau tak selam tu, macam kau selam hidup dia. Kau tahu tak dia sorang-sorang dalam bilik macam mana? Dia macam tu ke? Sebab selalunya orang buat ialah mengejek, mengajuk orang bapuk. Yang kau nampak dekat luar tu, itu yang kau buat. Kau jumpa kat tepi-tepi jalan, agaknya kau jalan kat Coket tu, kau akan nampak bapuk-bapuk. Nyang, kau nak pergi mana Nyang? Dia punya style macam gitu kan. Kau mengajuk dia. Kau pun bercakap lah macam tu. Kau tak selam tu, macam kau selam hidup dia. Kau tahu tak dia sorang-sorang dalam bilik macam mana? Dia macam tu ke? Tak mungkin dia macam tu. Dia mungkin orang biasa je. Dia mungkin orang yang penuh dengan ketakutan. Kau tak tahu. Ataupun dia memang happy macam tu. Ataupun the family against dia secara besar-besaran. Kita tahu benda tu salah. Dari sudut agama kita tahu benda tu salah. Tapi masuk kenal lah. You masuk, you kenal dia. So filem ini membenarkan saya mengenal orang-orang yang sebegini. So saya masuk, saya kenal diorang. Oh, diorang macam ni. Diorang pun manusia, ada perasaan apa semua. Tetapi naluri diorang, for some reason Tuhan jadikan dia lebih ke situ. Dia lebih percaya dia perempuan berbanding dia lelaki. Tapi saya hanya boleh cakap macam ni bila saya dah masuk. Sebelum saya masuk, Abang pun akan judge. saya pun akan judge. Saya boleh tohmah saja. So janganlah buat benda macam itu. Memang apa yang dia buat tu no doubt tak betul. Tapi masuk dulu for you to understand human psyche dan sebagainya kan. So saya dah masuk tu, saya buat